Kita selalu dengar minyak zaitun ni bagus untuk kesihatan. Tapi betul ke? Hari ni saya nak cakap 4 kesan kalau kita amalkan minyak zaitun setiap hari. Kesan yang pertama, dia dapat membantu melindungi otak dan jantung. Sebab apa? Dia kaya dengan antioksidan dan hidroksitarasil. Antioksidan ni dapat membantu melawan radikal bebas dan membantu mengurangkan risiko penyakit kronik. Kesan yang kedua, dia dapat membantu mengurangkan keradangan dalam badan kita secara semula jadi. Sebab apa? Dalam oli V Plus 30 kali ganda ada oleocanthal. Oleocanthal tu apa? Dia sebenarnya adalah bahan semula jadi yang bertindak macam ubat anti radang. Kesan yang ketiga, dia dapat menstabilkan kolesterol dan mengawal tekanan darah. Ini sebab minyak zaitun kami ada jenis lemak sihat yang dipanggil monosaturated. Sebab itu juga ramai pakar kesihatan yang mengesyorkan minyak zaitun untuk jaga kesihatan jantung kita. Kesan yang keempat, ia dapat mengurangkan risiko nyanyuk dan Alzheimer, terutama kepada warga emas. Ini disebabkan kita dah ada beberapa kajian dan testimoni yang menunjukkan kesan baik terhadap penyakit-penyakit tersebut. Jangan tunggu sampai korang dah sakit baru nak bertindak. Jom amalkan minyak zaitun sekarang. Jom sama-sama share video ini pada kita sama-sama mendapat manfaat dia.